cikgu terus ajar cara membeli barang. Okey, boleh? Mula-mula ada 5 butang dekat dalam app TikTok. So, korang tekan shop. Tekan yang ni. Okey, lepas dah tekan yang ni. Okey, sekarang ni. Ada 4 tempat cara kita nak beli barang. Okey, ni tempat pertama. Yang ni tempat kedua. Yang dekat bawah ni tempat ketiga. Yang bawah ni tempat ketiga. Manakala dekat petak putih ni tempat keempat. Ada 4 tempat. Okey, cikgu tunjuk dulu cara beli barang yang pertama. Cikgu tekan sini. Okey. Okey, dekat sini. Okey, dekat TikTok Shop ni adalah tempat yang paling cikgu recommend untuk beli barang. Cikgu pilih barang ni. Boleh? Cikgu pilih barang ni untuk cikgu beli barang. Okey, cikgu tekan anak panah. And then cikgu tekan copy. Okey, link dah copy. Sekarang ni kita keluar dari TikTok. Okey, kita keluar and then kita buka sini. Kita tekan allow paste. Okey, nampak tak? Kita beli barang dari TikTok, kita dapat barang. Yang kedua, kita dapat sedikit komisen dari TikTok. Anggarannya adalah RM42.70. Barang dapat, duit pun dapat. Semua apa saja yang korang beli dekat TikTok tu, korang boleh dapat komisen. Okey, kalau kita setuju nak beli barang ni, kita tekan beli di TikTok. Kita tekan beli di TikTok. Kita tekan yang ni. Kita tekan yang ni. Okey, kalau kita dah tekan, okey, tunggu jap. Dah keluar macam ni, dah betul lah ni. Korang tekan buy now. Pilih nak saiz apa. Okey lah, keluar macam ni, dah betul dah. Tempat pertama ni, tempat kedua cikgu tekan. Tadi barang mahal cikgu pilih, sekarang barang murah pula. Barang 3 belayar. Sama, kita dah pilih gambar. Okey, ni gambar kan kita pilih. Lepas tu tekan nak panah. Lepas tekan nak panah, kita tekan copy. Okey, nampak? Kita keluar, kita pergi dekat Mova. Kita tekan allow paste. Okey, nampak? Dah ada komisen walaupun barang RM13 je, nampak? Walaupun barang 3 belayar je, dapat juga komisen 54 sen. Kalau setuju nak beli barang ni, tekan beli di TikTok. Okey, nampak? Tunggu jap. Okey, kalau keluar macam ni, maksudnya dah betul. Okey, kalau kita dah setuju nak beli barang ni, kita tekan buy now. Lepas tu kita tekan buy now lagi. Keluar macam gini, maksudnya dah betul. Tinggal awak place order je untuk submit order ni dekat TikTok. Okey, nampak cikgu tunjuk cara ketiga pula. Tekan shop. Ni tempat pertama, ni tempat kedua. Hak bawah ni tempat ketiga. Hak bawah ni tempat ketiga. Kita kena pilih gambar juga. Gambar sahaja. Gambar sahaja, baru kita dapat komisen. Gambar sahaja, baru kita dapat komisen. Okey, gambar je. Gambar je. Okey, cikgu pilih gambar ni Okey, cikgu pilih gambar ni. Sekarang ni cikgu tekan anak panah juga. Okey, lepas tu cikgu tekan copy. Okey, kalau dah siap copy, cikgu keluar dari TikTok. Cikgu masuk sini. Cikgu tekan allow paste. Nampak tak? Ada komisen RM76.44. Barang dapat, duit pun dapat. Kalau kita dah setuju nak beli barang ni, ada komisen RM76, kita tekan beli di TikTok. Tunggu jap. Cikgu live lama tau, bulan puasa, 6.30 pagi sampai 12 tengah hari. So, kalau korang terkeluar dari live cikgu, korang masuk balik live cikgu tau. Okey, kalau dah keluar macam ni, maksudnya dah betul. Korang tekan buy now. Okey, korang tekan buy now, lepas tu korang tekan buy now lagi. Okey, kalau keluar macam gini, maksudnya dah betul. Dah betul. Korang tinggal tekan place order je untuk submit order tu dekat TikTok. Ni berapa hari bulan korang? Hari ni 22 Hari ni 22. Okey, hari ni 22 bulan 2. Ni jadual cikgu buat live tau untuk bulan puasa. Okey.
Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk cara keempat pula. Cikgu nak tunjuk cara keempat pula. Kita buka TikTok. Okey, kita tekan shop juga. Tekan shop juga. Okey, ni tempat pertama, ni tempat kedua, dekat bawah ni tempat ketiga. Okey, dekat petak putih ni tempat keempat. Kita tekan. Okey, kita tekan. Lepas tu kita tekanlah pilih barang yang kita nak beli. Ingat, kalau nak beli, kena beli dari gambar sahaja. Gambar sahaja. Okey, contoh gambar yang ni Okey, tekan anak panah. Okey, tekan copy. Kalau dah tekan copy, sekarang ni, kita keluar dari TikTok. Kita pergi dekat app Mova. Kita tekan allow paste. Nampak tak? Nampak tak? Ada komisen RM42.70. Kita beli barang, dapat sedikit komisen. Anggarannya RM42.70. Kalau kita setuju nak beli barang ni, kita tekan beli di TikTok. Keluar macam ni, korang tunggu jap. Tunggu jap. Okey, maksudnya dah betul. Kalau keluar macam ni, maksudnya dah betul. Korang tekan buy now. Okey, kalau keluar macam ni, maksudnya dah betul. Korang tinggal place order je, submit order ni dekat TikTok. Okey, siapa faham setakat ni, komen 1 untuk 4 cara.